Selamat pagi, saya Cikgu Syarni. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 mengenai semantik untuk pelajar STPM semester 3. Selamat datang ke video pembelajaran bab 1, semantik, bahagian pertama. Video ini akan membincangkan konsep semantik, jenis makna leksikal dan perkaitan makna antara leksikal. Dalam bab ini, kita akan meneliti 3 tajuk utama. Bidang semantik, jenis makna leksikal yang merangkumi makna denotatif dan konotatif, serta perkaitan makna antara leksikal. Semantik berasal daripada perkataan Yunani, sema, yang bermaksud tanda atau lambang. Secara linguistik, ia mengkaji hubungan antara lambang, perkataan atau ayat dengan maknanya. Ramai tokoh telah memberikan definisi tentang semantik. Plato melihatnya sebagai acuan dalam minda, manakala Ogden dan Richards menekankan jalinan antara simbol, pemikiran dan benda. Makna leksikal ialah makna asas yang nyata dan bersifat leksikon. Kita akan memfokuskan kepada 2 jenis makna, iaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif atau makna literal adalah makna sebenar yang tersurat dan difahami secara UM oleh semua orang, seperti contoh perkataan buku atau almari. Contoh frasa bagi makna denotatif termasuk kaki ayam dan telinga kuali. Ini merujuk kepada makna sebenar bahagian anggota tersebut dalam konteks fizikal. Berbeza dengan denotatif, makna konotatif adalah makna bukan literal atau tersirat. Ia adalah makna tambahan yang difahami melalui konteks, situasi atau simpulan bahasa. Contoh makna konotatif seperti buaya yang bermaksud lelaki suka memikat wanita, bunga untuk gadis, dan singa untuk individu yang garang. Terdapat frasa makna yang mengandungi kedua-dua makna denotatif dan konotatif serentak, seperti kaki bangku, mulut tempayan, dan seperti anjing dengan kucing. Seterusnya, kita melihat kepada perkaitan makna antara leksikal, iaitu sinonim, antonim, hiponim, homonim, polisemi, dan meronim. Sinonim atau kata seerti merujuk kepada perkataan atau frasa yang mempunyai makna yang sama dengan hubungan yang bersifat dua hala. Antonim pula adalah kata lawan atau perkataan yang mempunyai makna bertentangan. Ia sering ditemui dalam golongan kata adjektif seperti besar lawan kecil. Hiponim adalah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lebih UM atau superordinat, menunjukkan hubungan antara perkara khusus dan UM. Contoh rajah hiponim menunjukkan bagaimana haiwan atau perabot berfungsi sebagai superordinat, manakala contoh spesifik seperti kuda atau meja menjadi hiponimnya.